Ramai tak tahu kenapa penanaman di kubur sebenarnya dihadkan. Di blok-blok lama, ada pokok yang dulu kecil, hari ini dah jadi besar dan tinggi. Akar pokok ni kuat. Bila membesar, ia angkat tanah dari bawah dan akhirnya retakkan kubur. Sebab itu, melalui garis panduan NEA, mereka menghadkan penanaman pokok dan tanaman besar di kawasan kubur. Ini bukan soal rupa. Tanaman besar boleh ganggu penyelenggaraan, buat permukaan tak rata, air bertakung dan jadi risiko nyamuk. Kalau waris perasan ada pokok besar yang rosakkan kubur, sebenarnya mereka boleh hubungi NEA. NEA akan uruskan pemotongan pokok tersebut tanpa bayaran. Sebab itu di blok lama kita nampak pokok besar dah dipotong dan di blok baru, tanaman yang ada biasanya kecil dan terkawal. Contohnya, pokok bunga melur Cina, rendah, berbunga hampir sepanjang tahun dan tak rosakkan kubur.